أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. Sambung semula 6876. Renggang terakhir, berkatalah yang menyertainya itu. Berkatalah yang menyertainya itu. Yang menyertainya itu ialah syaitan yang selalu memperdayakannya. Berlepas dirilah syaitan itu di hadapan Tuhan dengan katanya, kata syaitan, ya Tuhan kami, tidaklah pernah aku menyesatkannya, tetapi dia yang ada dalam kesesatan yang jauh. Jangan salah hamba seorang, jangan salah dua lah betul. Duk bahang kawan seorang. Dia mana kuat nak ilmu? Bahasa Kelantan yang betul lah. Dalam ayat ini dijelaskanlah bahawasanya di waktu itu kelak syaitan sendiri pun berlepas diri. Hari ini. Lama dah baru hari ini Melainkan orang itu sendiri yang telah ingin hendak sesat dengan kehendaknya diri sendiri. Dia memilih untuk ikut syaitan, maka dia kena tanggung akibat. Kalau kita pilih ikut syaitan, kena tanggung akibat. Mungkin pada lain kali yang pertama syaitan merayunya supaya menempuh jalan yang sesat. First step. Namun setelah jalan sesat itu ditempuh, lalu langkah, terasalah enaknya bagi diri dan tidaklah sanggup membebaskan diri itu daripada pengaruhnya. Seronok, sedap, very best, very good, manis letting contohnya. Sebabnya maka syaitan hanya termasuk 4 perkara yang selalu memperdayakan mendorong manusia yang sesat. 1 perkara, bukan satu-satunya, ada 4 benda. Sini saya tak cari apa benda. Ini sorry lah, kena reverse balik kemudian nanti. Ada disebabkan bahawasanya tersak kerana hawa nafsu, dunia dan syaitan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama sekali ialah hawa. Yang kedua ialah nafsu. Kita sambung jadi satu. Hawa nafsu.
Padahal benda dua yang berbeza-beza. Syaitan jadi penggerak pertama dan hawa nafsu dari hawa dan nafsu tadi. Jadi receivernya ialah hawa nafsu. Tiangnya ialah syaitan. Nisbah kepada telefon handphone. Setelah bergerak, walaupun syaitan tadi misalnya membujuk supaya dia kembali kepada jalan yang benar, dia tidak mau lagi sebab sudah manis, sudah addiction, sudah ada dia berani menanggung segala risikonya. Ini tak masuk akal lagi ni, dah gedebel. Whatever jadi-jadilah, dah jadi-jadilah, dah hanyut-hanyutlah. Seumpama seorang pemuda yang nafsu bersetubuh sudah sangat memuncak dan zakatnya telah tegak. Cokeng kata orang Kelantan. Ni ada orang Kelantan tidak faham lah ni. Maka sangat beratlah bagi menahan gejala nafsu tadi. Sebelum dia bersetubuh dengan perempuan yang dirinduinya itu. Ini orang yang bergaul bebas lah. Tidak disebutnya contoh. Nafsunya sudah sangat menaik, tidak dapat ditahannya lagi. Mungkin setelah nafsunya terlepas dan maninya telah keluar sehingga alat kelaminnya tidak hidup lagi. Ini yang kahwin tahulah ni. Yang tak kahwin pun tahu juga. Cuma tahu dengan sebab kahwin ada rahmat, ya ada nikmat. Kalau tak kahwin tahu tidak ada rahmat dan tidak ada nikmat. Tidak ada rahmat, ada nikmat, tapi nikmat yang membawa kepada kecelakaan. Dia merasa menyesal, namun penyesalan itu sudah percuma. Tuan-tuan belajar pernah bagi hati, sekali berzina Allah cabut imannya banyak ni. Yang paling turunnya berzina lah. Kalau tengok kenyi-kenyi atau mengorak kurang sikit. Tapi kalau berzina, itu dosa yang paling besar. Allah SWT berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sesungguhnya aku telah berikan kepada kamu ancaman. Setan dan pengikutnya bergaduh depan Tuhan, depan Allah SWT. Bila? Pada masyarakat. Bila? Sebelum masuk neraka. Nauzubillah. Ini namanya future yang kita wajib percaya bahawa dia berlaku betul-betul, tapi di alam ghaib. Ini kepada sedaya ini bahawa aku telah memberi amaran kepada kamu, jangan ikut syaitan sama sekali. Innahu lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Dia itu musuh yang sangat nyata, maka hendaklah kamu menjadikan dia sebagai musuh yang sebenar-benarnya. Itu yang kita baca Yasin setiap minggu, setiap bulan. Artinya bahawa di waktu perhitungan itu telah datang pertimbangan berat ringan dosa dan pahala. Kejahatan kebaikan yang kamu lakukan selama di dunia dahulu telah selesai. Sesal menyesal tidak perlu lagi. Tak ada guna menyesal di akhirat. Yang menyesal berguna ialah semasa hidup di dunia sebelum nyamuk terkeluar daripada halqum. Itu. Jadi tempoh itu sangat panjang. Kalau orang hidup 100 tahun macam Mahdi, tak ada lagi. Oleh sebab dia tak mati lagi. 77 Anwar Ibrahim, 78, maknanya ada lagi. Kalau ada dosa-dosa lah. Sebab itu Tuhan berfirman, sesal menyesal. Sebab hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidaklah akan dilakukan dengan zalim dan aniaya. Ini sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak ada dalam senarai sifat 20. Apa dia? Zalim, jahat. Tidak ada. Sebab itu saya kata bukan belajarlah sifat 20, tapi kena plus. Itu. Ini sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu zalim. Sifat wajib bagi Allah adil, bukan saja 20, adil kena ada.
Rahman, Rahim. Itu macam-macam sifat lagi lah. Sebab itu Tuhan dengan tegas Tuhan memberi firman lagi, tidak akan dapat diganti-ganti kata keputusanku. Tak boleh tukar sebab ini qada qadar. Orang buat jahat, orang ikut setan, maka dia bersama dengan setan. Dan dia kena tanggung akibat buruk. Sebab semua pertimbangan itu dilakukan dengan sangat saksama. Allahumma hasimna hisaban yasira, nisbah kepada kita. Minta ada timbangan tapi mudah-mudah gitu-gitu. Touch and go. Itu salah satu doa yang Nabi baca semasa sujud, terutamanya qiyamul lail. Allahumma hasimna hisaban yasira. Mustahil Allah akan melakukan aniaya kepada hamba-hambanya. Sebab bagi Allah suruh hamba itu adalah dicintai dan dikasihi. Tidak membeda di antara satu sama lain. Mana-mana yang bersalah akan dihukum dengan tidak terpilih kasih. Kenapa dia suruh? Sebab dia sayang kepada kita. Kenapa dia hukum? Sebab dia adil. Bukan dia zalim, sebab dia adil. Lantaran itulah maka Nabi-Nabi sendiri, sejak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu juga berdoa memohon ampun kepada Tuhan kalau merasa dirinya ada bersalah, dan mereka memenuhi hidup mereka dengan ibadah kepada Allah kerana mengharapkan kurnianya. Nombor satu, Nabi Adam. Salah apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini semua ni kita hafal. Maka kena turunkan kepada anak bini kita, cucu cici kita, kerana dia adalah doa abadi disebutkan oleh Allah dalam surah itu, dalam surah Baqarah dan surah Al-A'raf dan surah-surah yang lain. Nisbah kepada Nabi Adam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam-macam doa minta jauh daripada api neraka. Contohnya Allahumma ajirna minan nar, itu semasa kita sembahyang. 3 ke 7 ke terpulang kepada Tuhan lah. Kalau tak silap saya 3 maghrib 7 kali subuh. Allahumma ajirna minan nar. Itu imam tu makmum tu kena perhatikan. Itu bilangan-bilangan namanya taufiqi. Apa dia taufiqi? Hanya Allah dan Rasul sebut. Kalau ada-adakan sendiri bukan taufiqi, cuma harus. Contohnya Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'banin, itu doa harus, bukan doa taufiqi. Jadi kalau doa taufiqi dia ada fadilat tersendiri. Kalau tidak taufiqi main raba-raba je, iaitu sepatutnya tak boleh, sebab masalah wa'idun ini hanya Allah dan Rasul sahaja. Apa dia wa'du? Janji baik. Apa dia wa'idun? Janji tak baik, muasnah. Contoh wa'dun, man shalla alayya marrah, siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah selawat kepada dia 10 kali. Itu namanya taufiqi. Itu kena faham. Itulah maknanya. Dan sememangnya manusia ini bersalah daripada Adam sampai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuh salah dia, Musa ada salah dia, Isa ada salah dia. Nabi kita tidak ada salah. Ya, kerana dia dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma naqul jahma alim ta'ala taqul halmi, pada hari yang kami akan bertanya kepada Jahannam. Jahannam ni neraka lah, bukan 6 Jahannam. 6 Jahannam mati lama. Tinggal berlaku hiru-hiru minyak mati mereka. Apakah sudah penuh? Allah tanya. Dan dia berkata, masih bah. Masih adakah
adakah tambahan? Jawab neraka. Neraka sembah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan didekatkanlah syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tanya jauh ke dekat, jawabnya dekat dengan syarat mengingin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tempatnya tidak pada tempatnya tidak jauh. Inilah yang telah dijanjikan kepada kamu, kepada setiap hamba yang selalu menuju kembali lagi memelihara dua ciri hamba, iaitu kembali kepada Allah dan dia pelihara hukum hakamnya, adab-adabnya, akhlaknya. Namanya Hafiz, Awwabin Hafiz, iaitu orang-orang yang merasa takut kepada Tuhan yang Rahman sahaja di sini, tidak disertakan Rahim. Dalam ghaib, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah kamu ke dalamnya dengan sentosa. Masuk dalam syurga bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal abadi sampai bila-bila. Untuk mereka di dalamnya apa saja yang mereka kehendaki, dan pada kami ada lagi tambahan. Nak minta apa minta. Tidak ada larangnya. Dan ada extra plus, plus and surplus dalam syurga. Jahannam dan syurga. Pada hari yang kami akan bertanya kepada Jahannam, apakah kau sudah penuh? Dah full dah? Allah tanya Jahannam. Dengan pangkal ayat yang sedikit ini telah dibayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Berbondong-bondong orang yang berdosa dihalau masuk dalam neraka. Tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya, entah beratus ribu, entah beribu-ribu, entah berjuta-juta yang dibondongkan ke dalamnya, entah trilion-trilion, bilion-bilion, trilion dimasukkan dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Sampai dikatakan dalam ayat bahawa Tuhan bertanya kepada Jahannam itu, apakah kau sudah penuh? Dah full lah. Full seat. Full space. Tidaklah syak bahawa Tuhan Maha mengetahui telah penuh atau belum penuh Jahannam itu. Tuhan tahu anything, cuma cara nak beritahu kepada kita bahawa dia bersembang dengan neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam rupanya boleh kecek, boleh bercakap, boleh respon. Jika Tuhan bertanya bukanlah berarti bahawa Allah bertanya kerana tidak tahu, hanya buat menggambarkan kepada kita betapa hebat dahsyatnya hari itu. Lalu Jahannam menjawab lagi dengan pertanyaan pula, dan dia berkata, masih adakah tambahan? Masih adakah tambahan? Ada lagi kan nak masuk? Silakan. Welcome. Pergi mampus engkau. Kecil-kecil tak mampus, besar-besarnya usaha kau. Ini neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pertanyaan seperti ini daripada Jahannam kepada Tuhan bukanlah bertanya kerana belum mengetahui berapa tambahnya lagi, melainkan berarti bahawa neraka Jahannam masih bersedia menerima. Welcome. Berapa lagikah akan ditambahkannya? So ayat ini hidup, tuan kena ingat. Quran ini hidup. Yang matinya Nabi, yang matinya yang lain. Quran ini hidup sampai bila-bila kena baca ayat, belajar nak baca dalam sembahyang, kau mengaji tafsir ke ayat ini tak boleh diubah sama sekali. Jadi dia memperingati hal min mazid sampai hari betul-betul berlaku kiamat. Dari membaca keaslian ayat ini timbullah kesan ketakutan mengerti di hati orang, sehingga berusahalah dia menjauhkan diri daripada berbuat dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila Allah telah murka,
berapa jua pun makhluk yang membuat dosa itu, namun Jahannam masih belum akan penuh walaupun berapa yang dimasukkannya. Tengok luasnya neraka Jahannam, bubuh tak penuh, tak pernah penuh. Apa dia? Bubuh tak pernah penuh. Jawabnya neraka. Kalau tempayan kita dulu bubuh beras ke gula ke garam ke ikan sardin ke ikan budu ke cancaluk ke, dia penuh. Tapi neraka Jahannam bubuh macam kosong. Masih banyak ruang lagi yang ada. Na'udzubillah. Sebaliknya, sesudah menjelaskan betapa kejam, betapa ngeri, selalulah Allah menjelaskan pula kemudahan amalan baik sebagai lawan dari kengerian Jahannam. So ada penawar, ada racun, ada penawar. Itu kaedah Quran. Sekali lagi disebutkan, maka kena berdoalah supaya jangan masuk neraka. Sekurang-kurangnya dalam solat kita ada doa, iaitu di tasyahud akhir. Nabi ni hari-hari setiap kelakuan baginda dia minta jauh daripada neraka. Contoh tidur. Bila nak tidur, kata Hafsah, Nabi baca 3 kali, Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibad. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibad. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu. Itu contoh doa tidur. Jadi saya akan kasih senarai doa-doa yang tuan-tuan boleh baca. Faham ke tak faham, bacalah. Ada bagi ke tak bagi, bacalah, insya-Allah, insya-Allah. Demikian dengan minta berlindung dengan syaitan. Bukan saja tidur, bukan saja makan, masuk dalam toilet pun kena Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa dia khubuth? Syaitan jantan. Khaba'ith syaitan betina. Itu berkenaan dengan buang yang kecil, buang yang besar lah. So lawannya semestinya amalan baik, iaitu masuklah syurga. Apa dia? Dan didekatkan syurga itu bagi orang yang bertakwa. Bukan take away, takwa. Takwa saya dah beritahu dah dalam ceramah Ramadan puasa, bahawa dia bermaksud apa yang shield, tepis diri. Kalau pakai kopiah, maknanya ini dia takwa, dijaga kepala kita. Kalau pakai serban, maknanya serban yang jaga kepala kita. Kalau pakai payung, maknanya payung yang jaga kita daripada panas, hujan. Tapi itu bahasa. Dari sudut bahasa, jadi maksudkan di sini ialah benda-benda yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Puasa, mayang, zakat, zikir. Itu maksudnya takwa. Kecemasan kerana menerima ayat 30 di atas itu segera diubati, dihilangkan kesannya bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak khawatir, mereka tidak usah merasa takut, khaufun, dan tidak usah merasa duka cita, yahzanun. Sebab bagi orang yang bertakwa, syurga itu kian lama kian dekat. Kian lama kian dekat. Kalau semayang, puasa, plus semayang sunat, plus puasa sunat, haji, zikir, kuliah. Jadi semakin dekat. Tapi takut pula dah. Takut apa? Takut mati. Padahal doa semayang-mayang, Allahumma fi apa dan seumpamanya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi. Comel belaka. Tak ada ya Allah katalah baiklah dia, tak ada. Dia tak ada teman-teman. Tapi apa beza khaufun? Khaufun ini yang sudah lepas. Apa dia yahzanun? Yahzanun yang akan datang, tak ada. Yang lepas-lepas Allah bereskan. Yang akan datang Allah bereskan. Itu maksud beza antara khaufun dengan yahzan. Termasuklah janganlah rasa duka cita kalau kita mati, duka cita rasa sesuatu tak kena kepada anak cucu kita. Itu tidak ada.
bagi yang mati sebagai orang yang takwa. Kerana takwa ini Allah yang jaga. Contohnya dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca. Apa dia? Harta timbunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah Nabi Musa pergi belajar dengan Khidir. So Allah jaga harta tu untuk anak cucu. Itu nisbah kepada kita orang-orang yang takwa. Kalau mati rumah ke harta ke dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Di hadapan kita ada dua kemungkinan. Pertama, kita buat dosa, mendurhaka, tidak mempedulikan perintah Tuhan, kerah kepala, kerah pedah, kerah perut, kata orang Kelantan. Maka Jahannam menganga menunggu. Na'udzubillah. Berapapun dimasukkan manusia di dalamnya, dia tidak akan penuh. Masih ada space, ada tempat kosong lagi. Kita pun takut mendengar berita itu. Dan berita daripada Allah dalam kitab sucinya Al-Quran adalah benar. Kerana dia adalah, yang bercakap itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ketakutan kecemasan itu kita diubati. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Bahkan mendekatlah kepada syurga dari masa sekarang. Don't wait for tomorrow. Kita yang dah beribadah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kena kata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kerana ada orang yang tergelincir di saat-saat akhir. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jangan tukar agama sama sekali. Perang ke, minyak mahal ke, Hormuz kena tutup ke, jangan tukar sama sekali. Pasal bab agama. Nak tukar parti okey, tapi agama tak boleh okey. Bagaimanapun sudah memperjuangkan kebenaran, namun syurga itu kian lama bukan kian jauh, melainkan kian dekat. Bahkan dengan amal soleh dan takwa, insya-Allah neraka itulah yang kian jauh daripada kita dikala hidup di dunia ini. Kepada kita diberi kesempatan memilih, dan pasti sebagai manusia yang sihat jiwanya, kita akan memilih syurga. Bab puasa sudah berlalu, iaitu syurga. Bab haji sudah berlalu, iaitu syurga. Marilah yang hari-harian, semayang, baca Quran, kuliah, minggu-mingguan, hari-harian, ada pahala, ada syurga. Minggu-mingguan, ada pahala, ada syurga. Tahun-tahunan, ada pahala, ada syurga. Menunggu solat, daripada solat kepada solat, ada pahala dia, masuk syurga. Man ghada, siapa saya yang berpagian, berpetang-petangan ke masjid, ke surau untuk sembahyang jemaah, maka kamu kena yakini bahawa kamu mungkin yakin kepada dia tu dan dia ni, bahawa dia ini adalah kaki syurga, penghuni syurga. Itu yang berpagi-pagian, yang berpetang-petangan. Itu satu hari. Pagi kita hidup 50 tahun, 70 tahun. Berapa kali pagi apa? Berapa kali petang? Berapa kali isyak? Itu nisbah kepada hari-harian, mingguan. Kan? Puasa Senin, puasa Khamis. Nawaitu tapi tak bangun, dapat pahala. Saya Khamis lepas nawaitu, benar dah azan. Dah azan. Tak puasa tapi nawaitu dapat. Nisbah kepada nawaitu. Demikian dengan pengajian kita. Ngaji-ngaji, ada halangan di tengah-tengah jalan.
Kalau kita mati pun kita dapat pahala pencen mengaji. Itu kena faham dia tu. Jadi yang menghidupkannya ialah innamal a'malu binniyat. Itu yang hebatnya hadis innamal a'malu binniyat. Bahawa niat ini mesti membara sampai bila-bila, walaupun sebesar kepala mancis, tapi kena ada, hidup tu kena ada. Bila gesek saja dia menyala. Itu ibaratnya begitulah. Inilah apa yang telah dijanjikan kepadamu, iaitu janji baik. Yang tadi janji juga, tapi janji tak baik, masuk neraka jahanam. Yang ni janji baik, namanya wa'dun dalam bahasa agama, bahasa Quran. Kalau neraka namanya wa'idun. Wa'dun, wa'idun. Wa'dun janji baik, wa'idun janji tak baik. Dan janji Allah adalah benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Ada bidang pengajian usuluddin. Kalau Allah boh yang ngaji-ngaji, yang tutup arah, yang baca Quran dalam neraka, apa nak jadi? Ini perdebatan ahli falsafah dan ahli ilmu kalam. Tuan-tuan belajar sifat 20 tu dengan manhaj ilmu kalam. Kalau pergi jauh lagi, depan lagi, dia akan timbul macam tu. Jadi adakah Allah zalim? Yang tak mengaji, yang tak puasa, yang kafir, yang lahanat dibubuhnya dalam syurga. Apa dia jadi? Ini andaian lah, andaian. Jadi at the end of the tunnel, di akhir jawapannya, oleh kerana dia ni Tuhan buat begitu juga, so dia tak zalim. Dan dia berlaku adil kepada hamba-Nya. Begitu. Kalau ada persoalannya, itu maknanya ketuhanan. Yang buat undang-undang ni, iaitu masuk syurga, masuk neraka, dia. Hanya yang buat undang-undang boleh ubah undang-undang. Seandainya berlaku macam tu. Orang lain tak boleh ubah, dia saja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bubuh dalam neraka, orang yang baik-baik namanya, dia punya ketuhanan. Kalau dia bubuh orang jahat dalam syurga, namanya ketuhanan. Gitu. Tetapi apa yang disebutkan dalam Quran, dia mesti menjadi, iaitu orang baik masuk dalam syurga. Orang tak baik, kalau tidak taubat, dia masuk neraka, mengikut nisbah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil. Tapi akhirnya masuk syurga juga kalau dia dalam hatinya ada la ilaha illallah, walaupun sebesar kuman, ataupun cicit kuman, ataupun cicak kepada kuman. Sebesar itu. Hebatnya kalimah la ilaha illallah. Sehingga kecelakaan yang akan menimpa diri kita tidak lain sebabnya hanyalah kerana kesalahan diri kita sendiri. Ini kena mengaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sehingga ke akhirnya akan dia menghapus segala dosa-dosa yang lepas. Kepada setiap hamba yang selalu menuju kembali qalbin munib, waja'a bi qalbin munib. Dalam surah yang lain waja'a bi qalbin salim. Yang ni waja'a bi qalbin munib, iaitu kena tahu ciri-ciri seorang jiwa raga yang bagus, hati dia bagus. Iaitu hamba-hamba Allah yang sedar bahawa perjalanan hidup di dunia ini, daripada mula lahir ke dunia sampai mati, tidak lain perjalanan itu ialah pulang kembali kepada Tuhannya.
dalam bentuk yang hidup. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu mengenai kebangkitan. Ini jalan-jalan menuju Tuhan, iaitu salah satu prinsip dan filosofi orang falsafah Sunni. Orang tasawuf Sunni. Jalan-jalan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ilallah. Berlarilah kamu menghadap Tuhan, bukan lari Tuhan ke sana kamu sini, tidak. Fafirru ilallah, iaitu orang jemaah haji. Pergi mana? Pergi Mekah, cari Tuhan. Maknanya berlari-larilah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terbang ke kapal layar, ke kereta, ke motor, ke ada yang motor pergi dululah umrah. Budak tu bawa motor. Apa? Motor Malaysia nama apa tu? Chris. Nama apa? Chris ke? Chris. Modernas Chris tu. Naik motor sampai umrah. Pergi buat umrah. Satu kumpulan lagi, Proton ya. Itu contoh-contoh orang yang menghadap dalam kategori fafirru ilallah, iaitu berlari-lari menghadap ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan selalu memperlihatkan kepada kita bahawasanya umur manusia itu Allah yang menentukan. Wal asri. Dia kadang-kadang sebentar orang hidup, dia pun telah kembali ke hadrat ilah Tuhan. Dia telah mati. Mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Muda jatuh pun, tua mestilah jatuh. Muda jatuh, tua pun mesti jatuh. Muda tua kau tak kira. Kerana kalau tempat dia di bumi, maka di bumi. Kalau tempat dia dalam kubur, maka dalam kubur belaka. Kembali kepada Tuhan adalah akhir perjalanan. Tidak ada yang lain. This is our last station. Apa dia? Kembali kepada Allah, iaitu mati dalam kes ini. Lagi memelihara. Ujung ayat 32. Maka apabila manusia telah sedar bahawa perjalanan hidup di dunia ini tidak lain ialah kembali kepada Tuhan, hendaklah orang-orang berusaha memelihara hubungannya dengan Tuhan, mengerjakan perintahnya, menghentikan larangannya, beriman yang penuh dan beramal yang soleh, sehingga bila waktu kembali itu datang tidak ada kesanggupannya lagi. Cuba prepare lah. Orang sufi menggunakan istilah yang macam-macam. As-sairuna ilallah. Apa dia? Orang yang berjalan. Sara yasiru, berjalan. Ilallah, jalan-jalan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah-setengah menamakan salikin. Kalau salikin tempat kita Jawa lah. Jadi tiru gitu. Salikin maknanya orang yang berjalan juga. Madarijus salikin, tingkatan-tingkatan orang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kitab itu sebahagian daripada PhD saya. Jadi saya fahamlah kalau sebut Madarijus salikin. Yang saya beli tahun 2001, lebih kurang. Sorry bukan. 19886. Saya beli tahun 86. Dan tak sangka duduk di rak, duduk lama-lama berdebu, akhirnya jadi sebahagian daripada PhD saya. Sebahagian. Iaitu sebelah 15 tahun duduk atas rak. 15 tahun duduk atas rak. Itu pengalaman saya. Teringatlah saya hubungan saya dengan guru saya, kata Hamka. Siapa guru dia? Ayah dia yang tercinta.
Syekh Abdul Karim Amrullah. Setelah beliau diasingkan Belanda ke tanah Jawa, ni kena ditangkap oleh Belanda, oleh Dutch, oleh Holland. Lalu pindah ke Jakarta setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 43. Siapa 43? Tak ada. Tak ada saya. 43 ni Perang Dunia Pertama. Berakhir 45. Itu Perang Dunia yang kedua. Tak silap saya lah. Kan, ni Perang Dunia lah ni. 43. Pasal dia 2 tahun, 3 tahun perang 43, 45. Itu Perang Dunia Pertama. Jepun mari, Malaya dan satu Asia. Saya ziarah beliau dari Medan. Jadi si Hamka dari Medan dia pergi ke Jakarta somewhere lah, di Jawa somewhere. Pada suatu hari beliau duduk menghadap meja. Ni ayah dia, ni cerita Hamka. Ayah dia menghadap meja. Sedang mulutnya masih kumat-kumit kerana ada yang beliau baca. Bukan coklat getah, bukan sirih, bukan. Coklat getah kita, sirih mak ayah kita, nenek moyang kita. Maka saya yang waktu itu baru berusia 35 tahun bertanya kepada beliau, Abuya. Ini bukan Abuya Asy'ari ni, ayah dia. Selalu kalau duduk seorang diri, berkumat-kumit mulutnya, membaca ayat-ayat Allah, baca Quran Kadang-kadang kedengaran ada yang dibaca dan kadang-kadang tidak. Ada yang jelas boleh dengar dan ada yang tak. Baca pelan, baca kuat dan baca pelan. Terang bahawa yang Abuya baca ialah Al-Quran, kata almarhum Hamka. Apakah itu persediaan Abuya buat pulang kembali? Macam itu jumpa nak mati kan, nak jumpa Tuhan kan, yang kita baca tadi. Apa dia? Biqalbin salim, munib, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'adad, tanya aku ni bahasa Arab ni, bukan bahasa Jawa. Isti'adad, adakah persedia preparation menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Isti'adad artinya persediaan. Naam dijawab dalam bahasa Jawa. Naam tu bahasa Arab, jangan pula bahasa Jawa, bukan. So naam isti'adad, iya, aku bersedia. Jawab beliau dengan tegas dan senyum, sehingga satu pun kuasa kecil pun tidak ada yang merintang. Tak ada surat kampung ke, surat daripada bini ke, tidak dipedulikan. Naam, sehingga satu pun kuasa tidak ada yang sampai jika kiranya malakul maut bertanya, sudah siap Abdul Karim? Are you ready? Segera ayah jawab, sudah. Ayah jawab sudah. Dan di saat itu juga kita berangkat bila panggilan itu datang. Panggilan iaitu panggilan malakul maut mari. Kalau itu yang ditakdirkan, meskipun sebagai pemuda usia 35 tahun, saya masih tertawa dan belum sanggup dalam usia sedemikian muda melaksanakan sebagai beliau. Namun di waktu itulah ada juga cita-cita hendak hidup sebagai beliau pula. Mung keluar, aku masuk penjara, gantikan ayah. Ni Hamka tulis. Selalu membaca ayat Allah dan selalu siap bila panggilan datang. Sampai sebuah bungkusan kecil pun tidak akan merintang. Kalau ada apa-apa, dia akan reject. Iaitu orang-orang yang merasa takut kepada Tuhan yang Rahman di dalam ghaib. Allah yang Rahman itu adalah ghaib. Ini Rahman. Salah satu sisi Rahman dia ghaib. Rahim tidak disebut di sini. Kita tidak dapat melihatnya dengan mata kepala kita. Tetapi apabila iman telah tumbuh di hati kita,
Meskipun Allah itu ghaib, jiwa kita akan merasakan bahawa yang ghaib itu adalah nyata. Ghaib uyup pun boleh dinyatakan. Ada caranya lah. Ada kaedahnya lah. Sebab Tuhan itu telah menyebut juga bahawa dia adalah zahir. Nah, itu kena faham. So, nama Tuhan ada dua. Al-Batin, Al-Zahir. Al-Batin tu ghaib. Iaitu disebut dalam surah Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis sama sehingga ke akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu. Dialah yang mula-mula, dialah yang terakhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. So, dalam kes ini difokus kepada ghaib, iaitu bermaksud batin. Sudut-sudut yang tidak saya sebutkan berkali-kali, benda-benda yang tak ada dalam sifat 20. Jadi tuan-tuan kena plus and plus and plus and plus. Kerana dia memantapkan kita memahami, kenal Tuhan dari berbagai sudut. Dari from different angle, kata Mak Saleh. Tetapi dia batin, yang berarti tersembunyi. Dalam iman kita akan bertautkan di antara zahir dan batin. Dan itu ajaran orang tasawuf. Fiqh batin dan fiqh zahir. Jangan salah. Nikah batin itu setan atas nama agama. Kenapa? Nak anak saleh. Tubi anak soleh. Rupanya anak nikah batin tu anak setan. Dululah, sekarang ni dah kurang ni. Apabila kita telah merasakan dalam iman kita pun pasti akan merasakan halawatul iman. Apa ya? Iman itu adalah manis. Ini halawatul iman ni istilah hadis. Kita pun pasti merasakan halawatul iman. Walaupun Allah itu ghaib, sehingga walaupun Allah itu ghaib, namun dengan sebab halawatul iman, Allah dirasakan menjadi kenyataan. Dengan sebab halawatul iman. Ataupun ta'mul iman dalam hadis yang lain. Kerana hidup bukanlah semata-mata penglihatan mata, bukanlah pendengaran telinga. Hidup disertakan juga dengan timbulnya perasaan. 1, mata. 2, telinga. 3, perasaan. Zuk, kata orang Sufi. Boleh pakai dalam kes ni, tapi setengah-setengah tak boleh pakai. Kadang-kadang perasaan itu menembus barang yang tidak dapat ditembus oleh akal. Ini hebatnya. Apa nama perasaan itu? Kadang-kadang akal dia kong. Dia terbantu dengan macam waktu lupalah. Maka kena guna kaedah lain. Iaitu kaedah perasaan. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Tengok. Semakin ke arah kesufian ataupun awal bagi hati. Maka dengan tertulisnya kalimat ja', yang itu ja'a, yang berarti datang, sekalilah bahawa iman yang kita pupuk dalam hati itu selalu aktif, bukan berdiam, bukan menunggu, melainkan mendatang, melainkan menempuh ke muka dan muka, bukan mundur ke belakang, bukan lalai, bukan bimbang. Itu makna ja'a, mari, tiba, arrive at, landing somewhere. Maknanya dia bergerak. Benda tu aktif. Namanya iman aktif. Kita datang kepada Tuhan dengan perasaan taubat. Jika tersesat selama ini, kita pun surut kebenaran, surut kepada kebenaran. Jika terlanjur langkah kata, kita pun kembali kepada yang benar. Jika kita telah kufur, kita pun segera bertaubat. Jika tidak ada kusut yang tidak bisa selesai, tidak ada keruh yang tidak bisa jernih,
asalkan satu hal tidak halang dari hati kita, iaitu percaya kepada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata keramat Abu Ya Hamka. Apa dia? Tidak ada tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada keruh yang tidak bisa dijernih, asalkan hati kita sanggup pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kamu ke dalamnya dengan sentosa. Masuklah dalam syurga dengan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Iaitu masuklah dalam syurga yang telah disediakan itu dengan perasaan aman dan sentosa. Sebab syurga adalah negeri yang aman dan sentosa, sebagaimana ubat dan dari kepanyahan dan kerja keras dan jihad tatkala hidup di dunia, itulah hari yang kekal. Apabila telah masuk dalamnya, itulah nikmat yang sempurna dan akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Neraka pun kekal juga, tapi dia tak suruh masuk neraka. Syurga kekal dan dia suruh minta lagi, doa lagi. Gitu. Saya akan kasih senarai doa juga. Tadi senarai minta jauh daripada neraka, kemudian senarai minta jauh daripada syurga. Yang ketiganya senarai doa masuk syurga. Ada yang khusus, ada umum. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Ya Allah, aku minta firdaus nombor 1. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, kami minta syurga. Tapi umum. Minta khusus boleh, minta umum boleh. Jaga yang khusus, Nabi kata kalau minta firdaus al-a'la. Sebab aku duduk situ. Satu. Yang keduanya, bumbung firdaus al-a'la ialah arasy Allah Subhanahu. Jadi jiran kita nombor 1 Rasulullah. Jiran kita nombor 1 Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala duduk tinggu kabar itu saya tak tahu lah. Tapi itu yang dimaksudkan oleh hadis-hadis, bahawa Allah itu atas arasy. Untuk mereka dalamnya apa yang mereka kehendaki. Nak gapo silakan. Niat saja. Twing. Marilah. Lah ni kena scan. Baru mari. Tak scan tak mari. Sana niat saja. Ya. Dia boleh syurga, boleh baca kita boleh baca syurga. Niat saja. Dari berbagai nikmat dan rahmat Allah yang dapat kita khayalkan dikala di dunia ini. Dan pada kami ada lagi tambahan, ada extra, add on. Tak kena bayar. Kita nak add on kena bayar. Nak tambah telur RM2. Nak tambah air batu RM1. Iaitu tambahan yang berlebihan daripada apa sahaja yang hendak kita khayalkan selama di dunia ini. So boleh booking daripada dunia ini. Bini saya kan, dia jadi permaisuri bidadari, kata minta lah. Minta lah, boleh. Tapi dalam hadis sebut seorang suami, seorang siapa masuk syurga, dia dapat 100 bidadari. Oh, marah lalu. Ni cakap betul. Cakap betul lalu. Kata akhirat biasa-biasa tak ada orang marah-marah ni. Cemburu tak ada lah. Tak ada. Semuanya ni yang tak baik tadi dibubuh dalam neraka. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.